Memang tak instant macam kat sana di Malaysia. Kat Abadi. Dekat keliling kampung. Okay guys, now we are doing some quiz. Waktu kita nak isi masa diorang dengan pengetahuan untuk tambah knowledge diorang dalam pengetahuan dalam bentuk teka-teki. Ini aktiviti kedua kami. So kita orang akan kutip sampah keliling kampung. Sebab bakau ni penting, sangat-sangat penting. Sejuk oksigen tu baik elok. Tadi kakak ajak pergi kutip sampah. Pasal apa? Okey, hari ni kami dah selesai tanam bakau bersama dengan anak-anak daripada Club Tuition. Jadi ini adalah hasil-hasilnya. Sebanyak 50 beg pokok telah berjaya ditanam. Keluarkan kan? Lepas tu Mangrove Bayou Forest. Bulan ini kami happy sangat dan enjoy. Kerana ikut program ini